Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada malam ni. Alhamdulillah Allah bagi lagi kita kekuatan untuk bersama pada malam ini untuk memantapkan lagi ilmu kita. Saya dapati ramai yang sebenarnya dia ada setengahnya dia memang dah ada ilmu tapi masih tetap bersama untuk memantapkan lagi. Sebenarnya saya pun sampai hari ini pun ada je benda-benda baru yang kita akan jumpa. Waalaikumsalam Puan Zahian. Memang kita kan maknanya akan ada je masalah-masalah yang mungkin kita tak tahu sebelum ni kan. Macam saya lah juga walaupun dah banyak kali ngajar, ada juga kes-kes yang ataupun isu-isu yang mungkin selama ni kita tak tahu, tapi bila kita banyak membaca ataupun bertemu sesuatu masalah, kita dapat ilmu baru insya-Allah. Yang kita ulang tu insya-Allah dikira ulangan kan. Bila ulangan tu dia akan memantap, mengemaskan lagi, memperkemaskan lagi ilmu kita. Waalaikumsalam pada semua yang bagi salam ya. Okey. Kita hari ni mula muka surat 100. Seperti saya sebut, sebenarnya bila kita belajar bab darah ni kan, dia makin lama dia makin berat, makin lama makin berat. Itu memang kita tak boleh nak elak tapi kita belajar slow-slow. Kalau ulang banyak kali insya-Allah. Kalau ada buku lagi kemaslah kan, dapat kita buat catatan dan sebagainya. Minggu lepas kita bercakap tentang ni kita dah masuk bab nifas. Kita dah masuk bab nifas. Cuma pada minggu lepas muka surat 99 tu kita bercakap kalau darah lemah keluar dahulu. Kalau darah kuat darah kuat keluar dahulu sebelum ni, mana kalau cukup cara dia mudah cerita. Kan dia mudah cerita darah kuat lepas tu darah lemah. Mudah cerita kan. Kalau tak cukup syarat tamyiz, pakai tamyiz. Kalau tak cukup syarat tamyiz, terus daripada ghair mumayyizah. Ini cerita yang kita nak sambung ni. Kita baru baca 2 senario minggu lepas. Senario 1 dan senario 2. Senario 1 dan senario 2 ni semuanya melibatkan darah lemah tu kurang daripada 15 hari. Sama ada tanpa ada suci sebelumnya ataupun ada suci sebelumnya. Maksudnya kalau senario 1 tu dia memang darah lemah 15 hari yang tak ada suci sebelumnya. Jadi senario kedua pula darah lemah kurang pada 15 hari dan ada suci sebelumnya. Jadi dua situasi ini adalah situasi yang kita boleh hukumkan darah lemah itu sebagai darah istihadah. Kena minggu lepas pun sebanyak ulangan. Kita kena ingat salah satu daripada syarat darah nifas ialah kalau kita nak namakan darah nifas selepas suci itu dan termasuk juga istihadah, sebab istihadah dia pakai topi suci, mana kita hukumkan dia suci, mana dia mesti tak boleh suci itu ataupun darah ataupun kita darah yang kita hukumkan istihadah yang yang sebelumnya itu nak dihukumkan sebagai istihadah, mesti tak boleh lebih daripada, mesti tak boleh 15 hari ke atas. Jumlah dia tak boleh 15 hari ke atas. Dia mesti kurang. Barulah darah lemah itu boleh dinamakan sebagai darah istihadah. Faham ya? Ataupun dengan kata lain kita bincang sebelum ni sebenarnya saya nak kata macam ni. Kalaulah suci itu kurang daripada 15 hari ataupun suci campur darah lemah itu masih kurang daripada 15 hari,
kita masih boleh hukumkan darah kuat selepas itu sebagai darah nifas. Ataupun dengan kata lain, kita masih boleh hukumkan darah lemah itu sebagai darah istihadah. Tetapi untuk senario ketiga, di mana yang kita nak sambung hari ini, darah lemah 15 hari ke atas. Ya, muka surat 100 tu. Darah lemah 15 hari ke atas, tanpa ada suci sebelumnya, dia berlawanan dengan senario 1. Di mana senario 1, darah lemah kurang daripada 15 hari dan tidak ada suci sebelumnya. Nombor 3 ni lawan kepada senario 1. Darah lemah 15 hari ke atas, tanpa ada suci sebelumnya, maknanya lepas beranak tu terus ada darah lemah 15 hari ataupun lebih. Sedangkan gabungan darah lemah dan darah kuat yang setelahnya itu tidak melebihi sebanyak-banyak nifas. Kalau kita nak campur darah lemah dengan darah kuat yang keluar selepas itu, Waalaikumsalam pada Ustazah Sania dan semua yang bagi salam. Dan apabila kita campur darah lemah dan darah kuat itu masih lagi tak lebih 60 hari 60 malam. Masih lagi tak lebih 60 hari 60 malam. Kita tengok contoh yang Ustaz bagi. Contohnya, setelah bersalin, Ruqayyah terus didatangi darah merah selama 20 hari. Maknanya dia sebelum darah lemah ni tak ada suci. Maknanya lepas dia bersalin tu tak ada suci. Sebab ada senario 2 kita bincang sebelum ni, sebelum keluar darah lemah ada suci. Okey. Dia terus lepas bersalin ada darah merah 20 hari. Kemudian darah hitam 30 hari. Lepas darah merah keluar darah hitam 30 hari. Kemudian keluar balik darah merah 20 hari. Jadi merah, hitam, merah. Lemah, kuat, lemah. Kalau dalam bab haid mudah kita cerita. Mudah kita cerita sebab sama ada haid ataupun istihadah. Tapi dalam bab nifas ini dia lain sikit. Kalau bab haid mudah je. Kalau merah, hitam, merah. Dan kalau hitam tu tak lebih daripada 15 hari, 15 malam, memang kita akan hukumkan hitam kat tengah tu sebagai haid. Tapi sekarang kita cerita dalam bab nifas. Bab ni. Nifas di mana darah dia lemah, kuat, lemah. Dan bilangan kat sini, darah lemah yang pertama tu 20 hari. Darah kemudian diikuti 30 hari hitam. Dan diakhiri dengan 20 hari merah. Jadi hukumnya macam mana? Hukumnya 20 darah merah dan 30 hari darah hitam adalah nifas. Okey. Untuk senario 1, siapa yang ada buku ataupun yang buat catatan, untuk senario 1, di mana darah lemah kurang daripada 15 hari. Sama ada didahului ataupun didahului suci ataupun tidak. Tapi situasinya dia tak lebih daripada 15 hari. Hatta kalau campur dengan suci yang sebelumnya pun dia masih belum lebih 15 hari. Maka kita perhatikan kalau rajah tengok pada buku rajah mana darah lemah masih boleh dihukumkan darah istihadah. Tetapi tidak bagi kes nombor 3. Kes nombor 3 ni darah lemah lebih daripada 15 hari. 15 hari dan ke atas. Tu kena ingat. Dia 15 hari dan ke atas. Kalau 14 hari ke bawah boleh dinamakan darah istihadah. Tapi kalau 15 hari ke atas, itu dia terikat. Kita tak boleh putuskan darah lemah 20 hari yang pertama itu, darah merah yang pertama tu, 20 hari pertama tu sebagai darah istihadah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita kena ingat syarat nifas. Syarat nifas, dia hanya boleh dihukumkan darah nifas kalau tidak diselangi sebelumnya dengan suci 15 hari dan ke atas. Kat sini istihadah Ustazah. Betul, istihadah. Bukankah istihadah itu dihukumkan sebagai suci?
bila dihukumkan darah itu darah istihadah, bermakna perempuan itu wajib solat. Kan? Makna hukum dia topinya topi suci. Jadi kalau kita hukumkan 15 hari darah lemah pertama itu istihadah, kemudian 30 hari darah hitam, selepas itu sebagai darah nifas, menyalahi syarat nifas. Sebab tu dalam senario 3 kita tak boleh hukumkan 20 hari darah merah ini sebagai darah istihadah. Sebab sudah menyalahi syarat nifas. Jadi nak buat macam mana? Kan? Jadi sebab itulah kita kena tarik dia sama, sebab tak boleh putuskan dia darah istihadah sebagaimana kes 1 dan kes 2, maka kita akan jadikan darah lemah yang pertama dengan darah lemah yang kedua selagi mana gabungan tersebut belum melepasi 60 hari 60 malam sebagai darah nifas. Dan darah yang terakhir, darah lemah yang terakhir sebagai darah istihadah sebagaimana yang Ustaz tunjukkan dalam rajah muka surat 101 tu ya. Jadi dalam rajah tu Ustaz lakarkan darah lemah yang 20 hari itu, yang pertama darah nifas juga, hitam pun nifas. Jadi 20 campur 30 baru 50 hari. Belum lebih lagi. Dan baki darah lemah terakhir 20 hari itu adalah darah istihadah. Boleh nampak saya harap kalau sebab tu saya sebut daripada minggu lepas lagi, kena ingat syarat nifas yang antara yang perlu sangat yang yang kita faham tak lebih 60 hari itu kita memang dah faham dah. Konsep 15 hari suci tu. Dia mesti tak tak lebih daripada suci, tak diselangi dengan suci 15 hari dan ke atas. Itu syarat tu yang kita kena faham betul-betul. Ya. Jadi bila sebut suci tu, di dalam senario ketiga ni dia tak ada suci, cuma dia darah lemah. Jadi kita tak boleh nak hukumkan darah lemah 20 hari itu sebagai darah istihadah sebab dia 20 hari, lebih daripada 15 hari. Jadi bila dia lebih darah suci, bila suci ataupun istihadah itu 15 hari dan ke atas, maka kita salah kalau kita hukumkan darah selepas itu sebagai nifas. Jadi untuk mengelakkan daripada menyalahi syarat nifas tersebut, mana kita kena heret darah lemah yang 15 hari ke atas ini sama-sama gabungkan dengan darah kuat selepas itu, selagi mana tak melebihi 60 hari 60 malam, dijadikan sebagai darah nifas. Mana darah lemah dan darah kuat sebagai darah nifas. Yang terakhir, darah lemah terakhir baru sebagai darah istihadah. Boleh faham ya? Itu beza antara nombor 3 dengan nombor 1. Okey, kita tengok nombor 4. Okey, boleh faham ya? Ada soalan tak? Okey, senario nombor 4. Muka surat 101. Berbeza jika gabungan darah lemah dan darah kuat yang setelahnya itu melebihi sebanyak-banyak nifas. Ataupun nombor 4 ni Ustaz nak cakap macam ni. Darah lemah 15 hari atau ke atas. Ya. Jadi apabila digabungkan, maknanya senario nombor 4 ni senario darah lemah 15 hari ke atas juga, bukan kurang daripada 15 hari. Okey. Namun apabila digabungkan dengan darah kuat, dia lebih daripada 60 hari, 60 malam. Mana boleh kita jadikan darah nifas 60 hari lebih daripada 60 hari 60 malam. Kan sebab had maksimum dia hanyalah 60 hari 60 malam. Kan? Jadi untuk senario yang keempat ini kita bermakna dia bukan kes mumayyizah. Ingat ya, kita masih sebenarnya kes-kes yang senario yang Ustaz bagi ni dalam di bawah tajuk perbincangan mubtadaah mumayyizah, ya, mubtadaah mumayyizah. Jadi senario 1, senario 2, senario 3 masih lagi
dikira kes mumayyizah. Masih lagi dikira kes mumayyizah. Tetapi kes yang keempat ini, apabila gabungan darah lemah pertama dengan darah kuat lebih daripada 60 hari 60 malam, kita tak boleh jadikan kedua-duanya sebagai darah nifas, dan yang terakhir iaitu darah lemah yang terakhir sebagai darah istihadah. Tak boleh, sebab kita menyalahi syarat nifas, iaitu syarat nifas mestilah 60 hari 60 malam sahaja. Okey. Nanti saya baca nota 185 terlepas pandang tadi untuk nombor 3. Kita habiskan dulu nombor 4 ni. Okay, takut nanti salah faham. Okey, contoh dia. Setelah Na'adira bersalin, darah merah keluar selama 15 hari. Kemudian datang darah hitam selama 50 hari. 15 campur 50, 65 hari. Ya? Dah lebih daripada 60 hari 60 malam. Mana mungkin kita gabung, kita jadikan darah merah dan darah hitam ini sebagai darah nifas, sebab dah lebih daripada 60 hari 60 malam. Okey. Selepas darah hitam tu kemudian datang pula darah merah selama 10 hari. Jadi keseluruhan harinya adalah 75 hari. Keseluruhan hari keluar darah 75 hari. Jadi kes ini kes mumayyizah ke tidak? Okey, kita tengok halaman 102. Hukumnya perempuan ini seperti perempuan yang tidak mumayyizah yang akan dibincangkan selepas ini. Okey, muka surat 103 akan masuk bab mubtada'ah yang tidak mumayyizah. Jadi kita perhatikan ya. Jadi senario yang keempat ini, apabila 15 merah, kemudian 50 hitam, kemudian 10 merah. Okey, kedudukan dia lemah, kuat, lemah. Lemah pertama 15 hari. Kuat 50 hari. Yang terakhir 10 hari. Senario 3, bila kita gabung darah lemah dengan darah kuat, tak lebih 60 hari 60 malam. Jadi kedua-dua darah lemah, yang pertama dan darah hitam, boleh dijadikan darah nifas, tapi tidak dalam kes yang keempat. Bila kita tak boleh gabungkan, kita tak boleh jadikan darah lemah yang pertama itu, yang 15 hari itu sebagai istihadah, dan jadikan darah hitam 50 hari itu sebagai darah nifas, dan yang terakhir sebagai istihadah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab bila kita hukumkan darah lemah yang pertama itu sebagai darah istihadah, dia tak boleh jadi, maknanya adalah menyalahi syarat nifas. Sebab kalau dah dihukumkan darah pertama yang lemah itu sebagai yang 15 hari itu sebagai istihadah, kita dah tak boleh nak hukumkan darah hitam itu sebagai darah nifas. Sebab 15 hari itu, ingat, 15 hari itu penting untuk kita ingat. Bila 15 hari istihadah, quote and quote 15 hari suci. Bila 15 hari suci, tak boleh nak hukum darah selepas itu sebagai darah nifas. Menyalahi hukum. Jadi dalam kes ini, nak kata nak tarik dua-dua jadi nifas, tak boleh. Nak jadikan darah lemah sebagai darah lemah yang pertama sebagai nifas, tak boleh. Jadi bila bermakna dia bukan bab mumayyizah, dia adalah kes ghair mumayyizah. Nampak? Jadi kita kena faham sekarang, bila berlaku darah lemah, kuat lemah, kalau boleh dihukumkan, maknanya kalau kita boleh jadikan darah pertama, darah lemah yang pertama sebagai istihadah, iaitu di mana bilangannya kurang daripada 15 hari, dan hatta kalau dicampur dengan, kalau ada suci sebelumnya pun masih lagi kurang 15 hari, maka di situ kita akan jadi darah hitam sebagai darah nifas, kes mumayyizah. Kita guna kaedah tamyiz. Sama juga dengan keadaan yang tiga tadi. Apabila gabungan darah lemah dan darah kuat, kita gabungkan sebagai, kita jadikan kedua-duanya sebagai darah kuat dan jadikan darah nifas. Itu masih lagi bab mumayyizah, tapi tidak bagi senario yang keempat. Okey?
Nak baca ke yang nota kaki 185 tu? Okey, saya bacalah sikit ya. Bagi sebagai penat. Sebenarnya tadi dah masa syarah pun saya sebut juga, tak apa, kita baca untuk mudahkan kita faham. Okey. Nota kaki 185 muka surat 101 untuk senario 3. Ni saya dah terangkan senario 4, balik semula pada nota kaki nombor 3 tadi, tak perasan. Okey. Dalam nota kaki 185 tu, 20 hari darah merah yang sebelum darah hitam itu dihukumkan sebagai nifas juga bersama 30 hari darah hitam dan tidak dihukumkan darah merah itu sebagai istihadah. Kenapa? Hal ini demikian kerana jika dihukumkan darah merah ini sebagai istihadah, darah merah yang pertama, maka akan berlakulah darah nifas datang setelah adanya suci sebelumnya sebanyak 15 hari. Dia akan berlaku macam tu. Kalau kita nak hukumkan dalam senario nombor 3 tu, 20 hari pertama sebagai darah istihadah, maka dia akan berlaku, kita hukumkan darah nifas selepas 15 hari suci, dan ini sedangkan di antara syarat nifas yang telah disebut sebelum ini ialah darah nifas itu keluar sebelum berlalunya 15 hari suci dari tempoh kosong rahim daripada kandungan. Tu kita kena ingat syarat tu. Sebab itulah dalam masalah ini kita tak boleh nak hukumkan darah merah yang lebih daripada 15 hari dan ke atas itu sebagai darah istihadah. Sebab kalau kita hukum gitu bermakna kita menghukumkan darah nifas selepas 15 hari suci. Sedangkan syaratnya adalah tak boleh darah suci itu mesti kurang daripada 15 hari. Okey. Justru untuk mengelakkan daripada dihukumkan nifas setelah berlalunya 15 hari tempoh suci, maka terpaksalah darah lemah yang cukup 15 hari sebelumnya itu dihukumkan sebagai nifas juga. Yang penting dengan syarat untuk kes yang nombor 3 ni, gabungan darah lemah dan darah kuat yang dijadikan nifas itu tak lebih 15 hari 15 malam. Jadi Ustaz bawa lah dalil ataupun teks daripada penulisan ulama terdahulu berkenaan perkara tersebut. Saya baca terjemahan dia ya. Semestinya bahawa dua darah yang awal itu adalah nifas. Ini nak cerita senario yang tadi lah. Maknanya dua darah yang awal itu adalah nifas. Bila dua darah awal tu masuk darah lemah yang pertama dan darah kuat tu. Kerana adanya bersalin setelah layak kedua-dua darah itu sebagai nifas. Okey. Jadi sekarang isunya kawannya bersalin. Kalau isu tak bersalin, isu lain. Jadi kawan ni bersalin. Takkanlah kita tak nak hukumkan darah nifas. Kan? Takkanlah kita nak hukumkan darah kita nak mengambil hukum darah lemah tu sebagai istihadah. Lepas tu darah selepas tu, darah lemah yang 15 hari ke atas sebagai istihadah. Kemudian darah merah selepasnya sebagai darah haid. Memang sebelum ni kita pegang macam, memang syarat sebelum tu, maknanya mana-mana darah yang datang selepas 15 hari dan ke atas, bila orang tu bersalin bermakna dia darah haid bukan darah nifas. Takkan kita nak hukum dia sebagai darah haid sedangkan dia bersalin. Kan? Jadi kerana itulah ulama memutuskan darah lemah yang 15 hari ke atas ini ditarik juga, dijadikan juga darah nifas bersama-sama dengan darah kuat selepas itu. Hanya darah lemah terakhir sahaja yang dijadikan darah istihadah. Dengan syarat gabungan darah lemah dan darah kuat tak lebih 60 hari 60 malam. Tu ingat tu ya. Okey. Dan perkara ini merangkumi sekejap. Terlepas. Okey. Dan perubahan darah setelah 60 hari menunjukkan bahawa darah itu adalah darah istihadah. Dan perkara ini juga merangkumi permasalahan darah yang pertama lebih lemah daripada darah yang akhir yang berada setelah 60 hari. Contohnya seperti seorang perempuan melihat 20 hari datang perang, kemudian 40 hari hitam, kemudian darah merah. Maka dua darah yang pertama itu adalah nifas, tidak darah yang akhir. Jadi makna tu
bahasa kita turun lah. Tapi Ustaz dah jelas contoh tadi, boleh faham lah kan? InsyaAllah. Okey. Kita masuk pada senario nombor 5. Senario nombor 5. Nombor 5 macam mana senario dia? Darah lemah kurang dari 15 hari. Berarti betul-betul. Jangan confuse dengan nombor 1. Okey. Nombor 5 ni pula, darah lemah kurang 15 hari. Bukan lebih. Darah lemah kurang 15 hari. Tetapi ada suci sebelumnya. Seolah-olah macam situasi nombor 1. Nombor 1 tadi, nombor 1 yang kita bincang minggu lepas, darah lemah pun kurang 15 hari. Tapi tak ada suci. Kan? Dia lebih kepada nombor 2. Dan nombor 2. Bukan nombor 1, nombor 2. Darah lemah kurang pada 15 hari dan sebelumnya ada suci. Okey. Kat situ sama dengan nombor 2. Senario nombor 2. Darah lemah kurang 15 hari. Tetapi ada suci sebelumnya. Yang jika dicampur antara tempoh suci dan tempoh darah lemah yang setelahnya, maka cukup 15 hari. Apa beza dengan senario nombor 2? Senario nombor 2 tak cukup 15 hari apabila dicampur darah lemah dengan hari suci. Itu beza. Supaya kita tak keliru. Kenapa kat sana boleh dinamakan istihadah, kat sini tak boleh? Ya? Kena perhati. Sebab dia di sini bila campur, walaupun darah lemah kurang 15 hari, tetapi sebab ada suci sebelumnya, jadi kita kena tengok suci dengan darah lemah tu, bila kita gabung berapa hari. Kalau dia 15 hari ke atas, bermakna, ingat je, bila 15 hari ke atas, bermakna tak boleh nak jadikan dia sebagai darah istihadah. Sebagaimana senario nombor 2. Kenapa tak boleh? Sebab kalau kita jadikan dia darah istihadah, bermakna kita jadikan darah nifas hitam yang kedua ni setelah suci 15 hari, menyalahi hukum, menyalahi syarat nifas. Okey. Jadi kita tengok contoh. Setelah Umi bersalin, darah tidak terus keluar selama 5 hari. Maknanya dia suci dulu 5 hari. Okey. Kemudian lepas suci tu baru setelah 5 hari dari waktu bersalin, barulah datang darah merah selama 10 hari. Suci 5 hari, kemudian baru keluar darah merah 5 hari. Selepas keluar darah merah 5 hari tu, keluar darah hitam 30 hari. Kemudian datang pula ataupun keluar lagi darah merah selama 30 hari. Semuanya 75 hari. Kesemuanya 75 hari. Okey. Jadi kita tengok. Suci 5 hari. Lepas tu darah lemah, darah merah berapa hari? 10 hari. 5 campur 10, 15. Okey. Okey, sekarang ni kita nak campur darah darah lemah dengan darah hitam tadi tu. Darah lemah 10 campur 30. Baru 40 hari. Okey. Jadi kes ini kita boleh juga dinamakan sebagai kes mumayyizah. Sebab apa? Darah merah tu kita tak jadikan dia walaupun dia kurang daripada 15 hari 15 malam. Tapi tak boleh jadikan dia sebagai istihadah. Sebab apa pula tak boleh jadi istihadah? Tadi Ustazah kata kalau kurang boleh. Sebab ada suci sebelumnya. Bukankah kita dah faham bahawa kalau kita hukumkan 10 hari darah merah itu sebagai istihadah, campur pula dengan suci sebelumnya, jumlahnya 15 hari quote and quote suci. Sebab orang istihadah dihukumkan suci. Kerana dari sudut hukum dia suci. Dia bukan orang yang tak suci. Kalau dia tak suci, dia tak boleh solat. Sedangkan orang yang berada dalam istihadah, dia wajib solat. Itu kena faham. Jadi istihadah
quote and quote suci. Jadi suci, betul-betul suci 5 hari, campur pula 10 dah 15 hari suci. Mana mungkin kita boleh hukumkan hitan selepas itu sebagai nifas kalau sebelumnya dah didahului dengan suci. Jadi di sinilah kita terpaksa jadikan juga merah 10 hari itu sebagai darah nifas, bukan darah istihadah. Walaupun dia kurang daripada 15 hari. Sebab kena mengambil kira suci sebelumnya. Kena gabung. Suci dengan darah lemah. Kalau gabungan seperti senario nombor 2, suci campur dengan darah lemah, masih lagi kurang daripada 15 hari, kita boleh jadikan darah lemah itu darah istihadah, darah hitam yang sebagai darah nifas dan darah lemah ta'khir istihadah. Tapi tidak dalam senario nombor 5. Sebab apa? Sebab bila dicampur antara darah lemah dan darah dan suci itu jumlah dia 15 hari. Seperti kita kata kalau jumlah situasi suci 15 hari atau ke atas, maka tak boleh dihukumkan darah selepas itu sebagai darah nifas. Atau Ustazah hukum je lah darah kuat tu sebagai haid. Mana boleh kan dia beranak. Itu yang tadi disebut dalam apa ni? Dalam mawsu'ah fikih tu. Kan dia bersalin. Kan? Tak boleh lah. Jadi kok mana pun kena ada lah hukum nifasnya. Cuma hak mana satu darah nifas. Jadi dalam senario ini tak boleh nak jadikan darah merah sebagai istihadah sebab akan melanggar syarat nifas. Maka tarik dia sekali. Jadikan dengan darah hitam itu sebagai darah nifas. Tapi kena ingat, dengan syarat tak lebih daripada 60 hari 60 malam. Itu yang kita kena pegang. Kena faham. Ni puasa nak dekat ni mungkin ada orang bersalin lah. Kan? Kalau kalau 30 hari itu dalam pantang tak apalah, takutnya ada sebahagiannya nifas, lepas tu sampai maksimal, ada sebahagiannya kena puasa. Jadi kena faham betul-betul tentang hukum darah. Okey. Setakat ni saya tengok macam tak ada soalan. Boleh faham ya? InsyaAllah tak ada soalan tu. Boleh faham kot insyaAllah. Okey. Jadi saya nak merumuskan sebelum kita masuk yang akhir tu, berhimpun darah kuat, lemah dan lebih lemah tu, kita kena faham macam ni. Pertama sekali syarat nifas tu kita kena pegang yang berkaitan dengan suci 15 hari. Dia macam ni, bila kita seorang tu bersalin, dia suci 15 hari, lepas tu baru keluar darah. Kita tak boleh hukumkan darah selepas itu sebagai darah nifas. Dia adalah darah haid. Okey? Kalau berlaku suci. Okey, bila berlaku suci. Itu kena faham. Suci ataupun lepas bersalin dia keluar darah, apalah kita faham itu darah nifas. Kemudian dia suci 15 hari, lepas tu keluar pula darah dan maknanya dia masih belum melepasi 60 hari 60 malam. Darah yang kedua keluar tu. Jadi bermakna darah kedua itu adalah haid, bukan darah nifas. Sebab gap suci 15 hari 15 malam. Tapi Ustazah peninglah pada kenapa kalau berlaku senario tu yang darah selepas 15 hari suci itu dihukumkan sebagai darah haid. Kenapa pula yang kita duk bincang tadi tu suci, lepas tu ada darah lemah, lepas tu ada darah hitam. Senario ini nak menceritakan makna bila ada darah, kita kena hukumkan darah itu istihadah ataupun dia nifas. Itu je. Kenapa? Tapi kita tak boleh hukumkan darah kuat selepas darah lemah itu sebagai haid. Sebab apa tak boleh? Sebab satunya darah sebelum tu adalah darah lemah. Maknanya dia bukan dipisahkan dengan betul-betul suci. Jadi kena faham antara senario suci sepenuhnya, mana suci hakiki 15 hari 15 malam yang kita kena hukumkan darah selepas itu sebagai darah haid bukan darah nifas.
dengan kes yang kita duk bincang sekarang ni, iaitu sama ada darah lemah tanpa suci, tapi kemudian diikuti dengan darah kuat dan diakhiri dengan darah lemah. Kita tak boleh kata, Ustazah, kenapa tak pakai je hukum kalau dah dia istihadah 15 hari tu, hukumkan sajalah darah merah, darah hitam selepas tu sebagai darah haid. Tak boleh. Sebab darah lemah tu darah juga dan orang ni bersalin. Dia yang boleh kita hukumkan selepas 15 suci yang betul-betul suci itu bermakna sebagai darah haid. Sorry, saya takbirkan macam ni. Darah selepas 15 hari suci itu hanya boleh dihukumkan sebagai haid. Sebab apa? Sebab dia betul-betul suci. Tapi kalau dalam situasi melibatkan darah lemah dan darah kuat, dia kita tak boleh nak hukumkan darah kuat itu sebagai haid. Sebab ada darah lemah sebelumnya. Cuma dia akan berbeza hukum dari sudut sama ada darah lemah itu kurang daripada 15 hari ataupun 15 hari ke atas, bergantung pada senario di atas. Senario di atas, senario yang kita bincang. Jadi harap boleh faham ya. Jadi secara yang kita dah 5 senario yang kita baca tadi menggambarkan bagaimana apabila darah kita kena ingat darah lemah kalau dia kurang daripada 15 hari kita boleh jadikan sebagai darah istihadah sebelum darah lemah yang keluar sebelum darah kuat, dia boleh dihukumkan sebagai darah istihadah dengan syarat dia kurang daripada 15 hari 15 malam. Dengan syarat sama ada tanpa gabungkan dengan suci, mana tak ada suci sebelumnya, ataupun setelah digabungkan dengan suci dia still lagi di bawah 15 hari. Tapi kalau ada suci sebelumnya dan darah itu kurang pada 15 hari 15 malam sekalipun, betul, maknanya kurang daripada 15 malam sebagaimana senario nombor 5, kita tetap tak boleh hukumkan dia sebagai darah istihadah. Sebab bila gabung suci dengan darah lemah, dia 15 hari ke atas sahaja, terus tak boleh dihukumkan darah lemah itu sebagai darah istihadah. Walaupun dia kurang daripada 15 hari 15 malam. Itu kena ingat senario nombor 5 ya. Okey. Jadi dia sebenarnya kena duduk, dia kena termenung, kena buat, perhati, baru boleh faham insya-Allah. Okey, nak masuk sikit yang terakhir. Minggu depan kita masuk jenis yang kedua, mubtadaah yang tidak mumayyizah. Saya nak habiskan yang di bawah topik mubtadaah mumayyizah. Okey. Sebelum tu ada nota kaki 156 ni, 86 ni kat mana? 186. Okey. Okey, untuk senario nombor 5 tadi ada nota kaki 186. Okey, alasan darah lemah yang keluar mula-mula itu sebagai nifas bersama darah kuat telah disebutkan sebelum ini. Macam nota kaki 185 lah. Rujuk nota kaki 185 jika yang ada buku. Begitu juga syarat gabungan antara tempoh suci tambah darah lemah tambah darah kuat mesti tidak lebih 60 hari juga telah disebut sebelum ini. Maknanya dalam senario 5 tu kita kena ingat pertama, kalau bila kita nak gabungkan darah lemah dengan darah kuat dijadikan sebagai dua-duanya darah nifas, mesti tak boleh lebih 60 hari 60 malam. Okey. Bila berlaku ada suci, kemudian ada darah lemah, kemudian ada darah kuat, kena tengok gabungan suci dengan darah lemah tersebut 15 hari ke atas ataupun kurang. Kalau kurang, jadikan darah lemah itu sebagai istihadah. Kalau 15 hari ke atas, mana gabungan suci dengan darah lemah itu 15 hari ke atas, tak boleh jadikan dia darah istihadah. Bermakna kena tarik sekali dia, jadikan dia sebagai darah darah nifas
Ya, darah nifas bersama darah kuat dengan syarat tak lebih 60 hari 60 malam. Maka yang lemah yang keluar selepas darah hitam tu barulah dinamakan istihadah sebagaimana dalam kes nombor 5. Okey. Dah boleh faham insya-Allah, banyak kali dah tulang tu. Okey, adapun jika melebihi 60 hari maka hukumnya sama dengan kategori yang keempat iaitu memayizah. Okey, contoh kita bagilah ya. Saya nak tambah kefahaman 18 ni. Kalau senario 5 tu saya ubah yang nak bagi penerangan pada yang ustaz sebut kalau lebih 60 hari contohnya lah ya. Darah lemah kurang daripada 15 hari 15 malam tapi ada suci selepasnya. Namun darah kuatnya katakan sebagai kita kata bukan 30 hari. Tapi katalah 55 hari contohnya. Contohnya 5 hari suci, 10 merah, kemudian 55 hitam, kemudian 30 merah. Contoh katalah senarionya begitu. Jadi kalau kita tengok darah merah masih kurang 15 hari 15 malam. Tapi bila campur dengan suci sebelumnya 5 hari, 15 hari. Itu dah kita tahu dah. Kalau macam ni tak boleh dah jadi darah merah istihadah. Cuma boleh tak kita nak gabung darah merah dengan darah hitam selepas itu dijadikan haid? Kita tengok dulu. Campur dulu darah merah dengan darah hitam tu jadikan haid. Jadikan nifas dengan 55 campur dengan 10. Dah 65 hari tak boleh. Bila tak boleh gabung, tak boleh nak jadikan darah nifas, maka bermakna dia kes tidak memayizah. Sebagaimana senario nombor 4. Itu yang ustaz maksudkan nota kaki 186 tu. Adapun jika melebihi 60 hari maka hukumnya sama seperti kategori keempat. Okey. Kita masuk pada berhimpun darah kuat, lemah dan lebih lemah. Tadi kita bercerita senario merah, hitam, merah. Lemah, kuat, lemah. Merah, merah. Hitam kat tengah. Lemah, sama level. Kiri, kanan, hitam tu darah lemahnya sama level. Yang kita nak masuk sekarang ni, level kelemahan darah lemah tak sama. Okey, sebab itu berhimpun di sini berhimpun darah kuat, lemah dan lebih lemah. Contohnya darah hitam, darah merah, darah kuning. Hitam darah kuat, merah darah lemah, kuning paling lemah. Okey. Okey. Sekiranya darah yang keluar melebihi 60 hari 60 malam, mana bab istihadah lah. Kalau tak lebih 60 hari 60 malam, ikutlah kau warna apa sekalipun, sama dalam bab haid, keluarlah warna apa sekalipun selagi mana duduk dalam 15 hari dinamakan haid. Sama juga dalam bab nifas. Selagi mana dia tak melebihi 60 hari 60 malam, keluarlah warna apa sekalipun. Tetap nifas. Dengan syarat-syarat tadi lah. Macam ada gap 15 hari 15 malam suci itu kena ingatlah. Okey. Sekiranya darah yang keluar melebihi 60 hari 60 malam itu ada darah kuat, ada darah lemah dan ada darah lebih lemah, maka gabungan darah kuat, darah lemah adalah nifas, tetapi dengan syarat gabungan itu tak melebihi 60 hari 60 malam sebagaimana yang saya terang saat ni lah. Dengan kata lain, selagi mana dalam tempoh 60 hari 60 malam tersebut sekiranya darah keluar kejap. Ayat ni macam memeningkan. Sebab kat atas disebut sekiranya darah yang keluar melebihi 60 hari dan 60 malam itu ada darah kuat, ada darah lemah dan darah lebih lemah, maka gabungan darah kuat, darah lemah dan darah
darah lemak adalah nifas. Maksud dia, minta maaf ya. Maksud dia, gabungan darah kuat dan darah lemak adalah nifas dengan syarat gabungan tu tak melebihi 60 hari 60 malam. Ingat tak senario bab merah, hitam, merah, kuning. Kita akan gabungkan hitam dengan merah, jadikan darah haid dengan syarat tak lebih 15 hari 15 malam. Sama juga dalam bab nifas. Bila darah dikeluar lebih daripada 60 hari 60 malam dan darah kuat dengan darah lemah itu bila kita gabungkan tak lebih daripada 60 hari 60 malam, jadi kita boleh jadikan dia sebagai darah nifas. Darah kuning yang terakhir adalah darah istihadah. Okey. Okey. Boleh faham ya? Nota kaki 187. Ya, Ustaz bawanya dalam risalah Al-Alamah Bakushir yang disebut dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Walau ra'at qawiyan thumma da'ifan thumma ad'afa minhu ka'aswada thumma ahmara thumma asfara wajawaza as-sittin fahuwa tuhurun wal awwalani nifasun kama yu'rafu min mithlihi fil haidhi. Ya. Apa maksud dia? Sekiranya seorang perempuan melihat darah kuat, darah lemah dan darah paling lemah. Seutuhnya darah hitam, darah merah, darah kuning. Sedangkan darah kuning itu melepasi 60 hari 60 malam. Maka ia adalah suci. Maksudnya, kena ingat ya, bila ulama sebut suci, maknanya adalah maksud dia darah kuning itu istihadah. Dan dua darah yang awal itu darah kuat dan lemah adalah nifas sebagaimana yang dapat diketahui daripadanya perbincangan seperti ini dalam bab haid. Sebelum ini kita dah bincang ya. Kalau faham sana, fahamlah sini, insya-Allah. Okey, seterusnya. Contoh, setelah latifah bersalin. Ya. Setelah latifah bersalin, terus datang darah hitam selama 30 hari. Kemudian datang darah merah 20 hari, dah 50 hari. Kemudian datang darah merah 20 hari, 70 hari. Keseluruhan darah keluar lebih 60 hari, 60 malam. Jadi nak kena decide lah mana nifas, mana istihadah. Hukumnya 30 hari hitam berserta 20 hari merah, jumlahnya 50 hari adalah nifas. Manakala 20 hari darah perang adalah istihadah. Sebagaimana dalam bab nifas. Bab haid. Sasu-sasu ni. Okey. Jadi habislah kita kategori pertama dalam bab istihadah dalam nifas, iaitu ya kat apa? Nama kat apa ada dalam ni? Okey. Jadi kita dah habis contoh Allah masalah. Jenisnya istihadah dalam nifas yang pertama itu mubtada'ah mumayyizah. Cuma yang rumusan yang kita perlu faham ialah minggu depan kita masuk bab jenis yang kedua, iaitu mubtada'ah ghair mumayyizah. Sebenarnya baik bab haid ke bab nifas, bila masuk ghair mumayyizah sakit kepala, berat sikit. Sebab bila dia mumayyizah, dia mudah. Bila mumayyizah ni mudah. Lagi mudah kalau dia dua color sahaja. Kalau dia pergi pada ataupun yang saya sebut 3 blok, 4 blok, 5 blok, jadi dia pening sikitlah. Okey, tapi mumayyizah ni penyelesaian dia mudah. Darah kuat dijadikan darah haid ataupun darah nifas, darah lemah sebagai istihadah. Itu mudah kalau dia 2 blok dah. Hitam, merah sahaja. Tapi kalau dia ada 3, sama ada dalam bab nifas pun dalam bab haid, kita banyak perbahasan dia. Itu perhati. Pengalaman saya lah, bila kita perhati, kita duduk, kita teliti dan ditambah kita mengajar, ditambah kita menyelesaikan masalah orang yang bertanya kita makin faham dan ilmu tu lekat di dada. Bila dah lekat di dada tu mudah, itu yang kita jadi ingat tu. InsyaAllah. Jadi dalam kita, alhamdulillah kita dah habis jenis yang pertama, istihadah dalam nifas. Mubtada'ah mumayyizah. Mudah lagi, walaupun ada complicated juga tadi sebab dia melibatkan darah yang
yang kita bincang senario 1, 2, 3, 4, 5 tu sebab dia 3 blok darah. Lemah, kuat, lemah. Jadi tengok pada senario. Kalau boleh faham rumusan saya ulang banyak kali secara perlahan tu, kalau boleh ingat, insya-Allah mudahlah faham. Okey. Jadi sebenarnya saya kalau saya ajar secara fizikal, saya akan buat soalan. Jadi kita boleh test lah kefahaman kita sebenarnya kan. Tak apa. Saya cuba buat soalan sebelum kita mana saya postkan dekat grup lah. Jadi siapa nak jawab boleh jawab untuk test apa yang kita belajar minggu lepas dan minggu ni untuk memastikan kita faham apa yang kita belajar sebenarnya. InsyaAllah saya akan post soalan dalam grup lah. Jadi boleh buat lah. Buat latihan. Jadi dengan latihan tu moga-moga menambah kefahaman kita. Jadi untuk malam ni cukuplah setakat tu dulu ya. InsyaAllah. Moga-moga Allah memberi kefahaman kepada kita. Dan memang belajar bab ni sabar. Memang kena sabar sebenarnya. Kena banyak sabar. Kena banyak menekuni. InsyaAllah lama-lama kita faham. Okay, InsyaAllah kita tangguh dulu kelas kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tersasul ngantuk sikit ni. Okay, insya-Allah jumpa lagi.